Mira, mai sini Mira. Ya, ada apa tuan? Ni, tolong buatkan paperwork. Siapkan hari ni juga. Tuan, saya kebetulan ada kerja banyak, boleh tak tuan suruh orang lain? I suruh you kan? Buatlah. Kalau suruh orang lain, nama suruh you kan? Buat. Okay. Kita sampai kat meja dia. Syekh aku. Apa kau tengok? Dia marah kawan makan makan. Apa kau tengok? Banyak betul. Banyak betul. Semua suruh itu. Atau pukul 5 ni, pukul 5. Hello abang, kalau jemput anak. Tak sempat, banyak kerja tau ini. Suami yang tak berdosa pun kena marah. Akhirnya pukul 10 malam bos siap. Dia pergi kat meja bos. Nah, ambil. Puas hati kau. Sebab masa tu bos dah balik. Tu yang dia berani buat macam tu. Tak ada orang lah kat meja tu. Tu dia berani buat macam tu. Ambil. Percaya pada hikmah. 2 minggu selepas tu, bos dalam chair meeting mesyuarat pengurusan. Okay, saya dah beritahu baik itu semua. Alhamdulillah, paperwork yang kita submitkan kepada kementerian itu alhamdulillah telah diangkat sebagai paperwork yang terbaik dan telah diluluskan. Jadi terima kasih dengan Mira. Saya dengan Mira sampai pukul 10 malam gitu. Marah lagi tak kan? Mira marah lagi tak, saya tanya? Adakah Mira? Yelah, sampai pukul 10 malam tu. Macam tu ke Mira jawab? Mira, macam mana pun saya ucap terima kasih lah. Nak pula Mira, saya dengar sampai pukul 10 malam ya gitu. Tuan, ni kan tanggungjawab lah ya. Itu kau marah, kau tak cakap. Itu saya kata percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Iya. Cuba tenang. Percaya pada hikmah. Hikmah ni apa? Kan, anak kita main aja. Ya Allah main. Rupanya hikmah satu ini dia main jadi pemain bola sepak negara. Ya Allah, anakku.